Perang udara dijangka semakin menakutkan. Laporan baru mengesahkan Amerika Syarikat kini bersiap untuk menghantar tentera ke darat. Pentagon kini menghantar ribuan Marine tempur dan armada serangan amfibia ke pantai Iran. Dengan sasaran bukan hanya pangkalan tentera, ia adalah permata mahkota mutlak rejim itu. Sebuah pulau yang sangat dikawal ketat dan mengawal kelangsungan keuangan seluruh Republik Islam. Amerika Syarikat baru saja lakukan sesuatu yang belum pernah dibuat bagi bersedia menghadapi serangan itu. Sebenarnya, pada tahun 1979, Presiden Carter pernah mempertimbangkan untuk menyerang Pulau Kharg, tetapi beliau tidak melakukannya. Dan sekali lagi, pada tahun 1988, Presiden Reagan pernah mempertimbangkan untuk menyerang pulau itu, tetapi akhirnya beliau memutuskan untuk tidak melakukannya. Tetapi semalam, itu telah berubah. Dan kini, Marine sedang bergerak ke rantau tersebut. Wall Street Journal melaporkan, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth meluluskan permintaan menggerakkan kumpulan sedia amfibia dan unit ekspedisi Marine ke Timur Tengah. Kumpulan sedia amfibia pada asasnya ialah unit tindak balas pantas yang direka untuk serangan berasaskan laut, operasi khas dan sudah tentu misi kemanusiaan. Terdiri daripada kira-kira 5,000 anggota, separuh Marine dan separuh klasik. Ini mungkin tidak cukup untuk pencerobohan darat ke atas Iran, tetapi memadai untuk Pulau Kharg. Inilah sebabnya ia penting. Pulau Kharg adalah permata mahkota Iran. Kenapa Pulau Kharg penting secara strategik kepada AS dan mengapa AS cuba merampasnya? Ini sebabnya. 90% ekspor minyak mentah Iran melalui pulau itu. 90%. Ini kerana ia bertindak sebagai terminal. Dan terminal itu membenarkan kapal tangki yang sangat besar yang boleh membawa sehingga 85 juta galon minyak untuk datang ke terminal dengan mudah dan kemudian kembali ke Teluk Parsi dan keluar dari Selat Hormuz menuju ke China. China ialah pengguna utama minyak Iran. Jadi, kenapa lagi ia penting? Ia juga merupakan talian hayat ekonomi kepada Kor Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Jika anda mengambil dan menguasai pulau itu, anda memutuskan talian hayat serta keupayaan mereka melancarkan perang. 90% ekspor minyak Iran melalui pulau ini jadi penting untuk dijelaskan. Minyak di pulau ini bukan dipam keluar. Sebaliknya, kebanyakannya dihantar dari tanah besar Iran melalui saluran pipe. Ia tiba di depot minyak pulau, kemudian dimuat ke kapal tangki untuk dihantar ke seluruh dunia. Hasil minyak adalah sumber pendapatan utama IRGC dengan Republik Islam memberikan kawalan penuh ke atas sumber minyak negara kepada mereka. Ini bermakna pulau ini membiayai Kor Pengawal Revolusi yang melindungi rejim itu. Sebab itu, ia jadi sasaran Amerika Syarikat selama beberapa dekad. Setakat ini, tiada presiden menyerangnya. Tetapi malam tadi, Presiden Trump mengeluarkan kenyataan. Atas arahan saya, Komando Pusat Amerika Syarikat melancarkan serangan pengeboman besar dan memusnahkan semua sasaran ketenteraan di Pulau Kharg, Iran. Klip di skrin anda ialah rakaman serangan yang dikongsi Presiden Trump. Serangan ini memusnahkan tapak peluru berpandu, operasi ranjau dan fasiliti ketenteraan. Trump jelaskan, serangan ini belum melibatkan infrastruktur minyak. Beliau juga beri amaran, jika Iran ganggu laluan bebas di Selat Hormuz, keputusan tidak serang infrastruktur minyak Iran akan dikaji semula. Sekarang, di sinilah Marine kembali menjadi perhatian. Selepas beliau mengumumkan serangan itu, Presiden Trump ditanya secara langsung, adakah beliau mempertimbangkan untuk mengambil alih pulau tersebut? Inilah jawapan beliau. Sila dengar. Pada tahun 1988, bakal Presiden Donald Trump menjual buku The Art of the Deal. Beliau ditemu bual oleh akhbar British dan bercakap tentang Iran. Anda kata kita perlu pulihkan rasa hormat pada Amerika di dunia dan beri amaran tegas kepada Republik Islam. Anda kata mereka telah kalahkan kita secara psikologi, buat kita nampak bodoh. Jika satu tembakan ke anggota atau kapal kita, saya akan kerjakan Pulau Kharg. Saya akan masuk dan ambilnya. Pada tahun 2026, anda sebagai Presiden, adakah anda mahu ambil Pulau Kharg yang 90% minyak Iran lalui? Apa pendapat anda tentangnya? Anda masih ingat temu bual dan pemikiran itu? Ya Brian, saya tak boleh jawab soalan itu. Dan anda tak patut tanya.
Anda tak patut pun tanya soalan itu. Ia hanyalah salah satu daripada banyak perkara yang berbeza. Ia bukanlah yang paling penting, tapi ia tetap salah satu daripada banyak perkara. Dan saya boleh ubah fikiran saya dalam beberapa saat sahaja. Tapi, awak tahu, untuk awak tanya soalan macam itu, siapa yang akan jawab soalan macam itu? Maksud saya, awak tanya saya soalan Pulau Kharg, okey, Emma? Siapa yang tanya soalan begitu? Dan siapa yang akan jawab? Katakan saya nak buat atau tidak. Apa yang saya nak beritahu awak? Oh ya, Brian, saya tengah fikir nak buat. Biar saya beritahu awak pukul berapa dan bila ia akan berlaku. Ia bukan, awak tahu, ia soalan yang agak bodoh, agak mengejutkan daripada awak sebab awak seorang yang bijak. Saya bijak, tapi awak luar biasa sebab dah fikir sejak 1988. Itu bukan penafian jelas. Sejarah terkini menunjukkan setiap kali aset ketenteraan digerakkan ke rantau ini, akhirnya ia akan digunakan juga. Ini tidak bermaksud sejarah pasti berulang. Tetapi corak itu sukar diabaikan. Penting dinyatakan, Marine mungkin ke rantau itu untuk misi lain. Kita tidak pasti tujuan sebenar mereka. Satu pilihan yang dibincangkan ialah serangan pasukan khas ke dalam Iran untuk merampas simpanan nuklear di Esfahan. Pilihan lain mungkin mengamankan laluan di Selat Hormuz atau bersiap mengambil alih pulau lain yang menyokong rejim itu. Ia boleh jadi apa-apa, jadi kita perlu terus memerhati. Ini hanya peringatan ringkas. Jika anda sedang menonton dan belum melanggan, pastikan anda tekan butang langgan di bawah. Sepanjang bulan lepas, kami menghadapi beberapa masalah dengan bot Iran yang menyerang saluran kami. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang YouTube sendiri sahkan kepada kami secara langsung malam tadi. Jadi, jika anda boleh tekan butang langgan di bawah, ia akan lebih menyokong saluran ini. Sekarang, mari bincang respons Iran. Tentera Iran bertindak balas terhadap amaran Presiden Trump dengan cara yang dijangka. Jika AS serang infrastruktur minyak Iran, mereka akan balas dengan sasarkan tenaga di rantau ini, termasuk negara-negara Teluk. Sebenarnya, perkara ini sudah berlaku. Mereka telah menyerang sebuah kilang penapisan di Arab Saudi. Mereka telah menyerang kilang penapisan di Qatar, depot minyak di Bahrain. Malah, mereka juga menyerang depot minyak di Oman. Serangan ke atas Oman adalah sesuatu yang Iran tidak dapat pertahankan. Alasan Iran selama ini ialah mereka hanya menyerang negara-negara yang mempunyai pangkalan American Asim. Tahu tak? Oman tiada pangkalan AS tetapi tetap diserang. Jadi ancaman baru Iran tidak bermakna kerana mereka sudah mencubanya. Dan setiap hari, kita melihat semakin kurang pelancaran peluru berpandu Iran dan semakin kurang pelancaran drone Iran. Ini bermakna ancaman yang mereka banggakan itu sebenarnya semakin berkurangan. Sekarang kita ingin bincang tentang penempatan Marine dan masa. Marine akan tiba dengan USS Tripoli yang berpangkalan di Jepun, iaitu pangkalan biasanya. Perjalanan dari Jepun ke Timur Tengah ambil 10 hingga 14 hari. Presiden Trump berkata operasi di Iran akan ambil masa 4 hingga 5 minggu. Jadi, anda tahu tak, baru-baru ini, beliau sebenarnya menarik balik jangka masa itu. Beliau berkata bahawa beliau tidak benar-benar boleh meramalkan jangka masa berdasarkan keadaan semasa. Tetapi selain itu, beliau juga berkata bahawa, kita berada di hadapan jadual. Ini tidak konsisten. Tetapi berdasarkan kekuatan senjata yang sedang digerakkan, kita mungkin boleh membuat andaian bahawa operasi ini akan berterusan sekurang-kurangnya 2 minggu lagi, mungkin lebih lama. Pada pagi yang sama, Setiausaha Hegseth dan General Duncan juga adakan sidang media. Kita telah pelajari banyak perkara menarik dalam sidang media ini. Pertama sekali, apa penilaian risikan AIS tentang lokasi pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei? Sila dengar. Kepimpinan Iran juga tidak lebih baik. Mereka terdesak, bersembunyi di bawah tanah kerana ketakutan. Itulah yang dilakukan oleh tikus. Kita tahu pemimpin baru yang kononnya tidak begitu agung itu telah cedera dan mungkin cacat. Dia keluarkan kenyataan semalam lemah sebenarnya, tapi tiada suara atau video. Ini kenyataan bertulis. Dia seru perpaduan, tapi membunuh puluhan ribu penunjuk perasaan dianggap perpaduan olehnya. Iran ada banyak kamera dan perakam suara. Mengapa kenyataan bertulis? Saya rasa awak tahu kenapa. Ayahnya sudah meninggal. Dia takut, cedera, melarikan diri tanpa legitimasi. Situasi mereka kacau. Siapa yang berkuasa? Iran pun mungkin tidak tahu. Setiap jam berlalu, kita dan mereka tahu keupayaan ketenteraan rejim jahat mereka semakin runtuh.
Mereka sukar berkomunikasi, apatah lagi berkoordinasi. Mereka keliru dan kita sedar. Tindakan kita terus mendesak. Kita akan terus mendesak dan terus marah tanpa belas kasihan atau ampun kepada musuh. Kemudian kita juga ada General Kane berkongsi beberapa pencapaian ketenteraan pertama. Buat pertama kalinya, Amerika Syarikat menggunakan peluru berpandu ATACMS untuk menenggelamkan sebuah kapal selam Iran. Ini belum pernah dilakukan sebelum ini. Dan banyak lagi. Sila dengar. Memproyeksikan kuasa keluar sempadan dan melindungi anggota yang dikerahkan. Dalam hanya 13 hari pertama operasi ini, pasukan artileri kita telah mencipta sejarah. Mereka melancarkan peluru berpandu serangan tepat buat kali pertama dalam pertempuran, menembusi wilayah musuh dan menggunakan ATACMS untuk menenggelamkan beberapa kapal serta sebuah kapal selam. Dan mereka telah melakukan semua ini dengan ketepatan dan ketekunan yang lahir daripada latihan tanpa henti, serta kepercayaan antara satu sama lain dan pada sistem senjata mereka. Akhirnya, Setiausaha Hegseth berbincang tentang stok nuklear Iran. Isu yang telah lama dibincangkan di saluran ini. Semasa rundingan, Iran enggan menyerahkan uranium yang telah diperkaya mereka. Mereka hanya sanggup menyerahkan sedikit daripadanya, tetapi mereka mahu menyimpan selebihnya. Mereka juga mahu kekalkan keupayaan nuklear. Seperti dilaporkan beberapa saluran berita dipercayai di Amerika Syarikat. Dan selain itu, kami mendapat pengesahan daripada Steve Witkoff selepas rundingan itu selesai. Inilah salah satu sebab Iran tidak boleh dipercayai dengan keupayaan pengayaan nuklear. Sebelum ini, Iran sering berjanji tidak berminat membangunkan senjata nuklear. Mereka tidak dapat jelaskan kenapa terus memperkayakan uranium hingga 60% jika tidak mahu bina senjata nuklear, kerana tiada kegunaan lain. Dan itu memberitahu kita bahawa ini bukanlah sebuah negara yang tidak sedang membina bom nuklear. Negara ini merancang membina bom nuklear untuk digunakan sebagai kelebihan rundingan bagi memperoleh lebih banyak konsesi daripada sekutu serantau. Inilah sebab operasi ketenteraan dan perang ini dimulakan. Bagaimana Amerika Syarikat akan menangani stok nuklear ini, dan inilah yang dikatakan oleh Setiausaha Hegseth. Di tengah-tengah sana, tali leher merah, ya. Michael Gordon, Wall Street Journal. Iran dipercayai mempunyai 440 kilogram uranium yang diperkaya tinggi di sekurang-kurangnya 2 lokasi dan beberapa ribu kilogram bahan dengan ketulenan yang lebih rendah. Bolehkah anda berjaya selesaikan misi ini tanpa kawal bahan itu secara fizikal? Adakah anda hanya bergantung pada rundingan diplomatik untuk kawalan dan penyingkirannya? Anda sebut peluru berpandu, drone dan industri ketenteraan. Anda belum tetapkan menangani bahan itu sebagai keutamaan misi. Kami tekankan sejak awal, misi utama adalah menghalang Iran miliki senjata nuklear. Kami kekalkan pelbagai pilihan untuk pastikan mereka tidak memilikinya. Presiden Trump telah menyatakan perkara itu. Oleh itu, misi ini mustahil berjaya tanpa Midnight Hammer dan peranan B2 yang memusnahkan fasiliti tersebut. Itu telah menetapkan keadaan untuk peluang melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, Presiden sentiasa memberi tumpuan kepada keupayaan nuklear. Kita ada banyak pilihan, termasuk jika Iran mahu menyerahkannya yang kita alu-alukan. Tapi mereka enggan lakukan dalam rundingan. Saya tidak akan memberitahu kumpulan ini atau dunia apa yang kami sanggup lakukan atau sejauh mana kami sanggup pergi. Tetapi kami ada pilihan.